Tuan, terima kasih. Tepuk. Saya sambung sikit lagi. Jadi saya dan pasukan, insya-Allah kami mengikat azam untuk meningkatkan mutu dan prestasi perkhidmatan kepada rakyat, terutama di lembah pantai. Di setiap kawasan di lembah pantai, tanpa mengira sama ada kelas, kaum, agama atau sebarang perbezaan latar belakang. Kerana tuan-tuan dan puan, tidak boleh dinafikan lembah pantai adalah kawasan parlimen, bahagian parlimen yang bukan hanya rencam. Dari PPR dan kawasan kampung hinggalah ke Bukit Aman dan IPD Brickfields, hinggalah ke istana-istana. Tidak ada 4 istana di lembah pantai. Maka kerencaman dan kepelbagaian ini dari bangsa, Bukit Bangsa, Bukit Ma'rufnya, hinggalah ke Pantai Dalam, Kampung Kerinci, Kampung Pasir, Kampung Haji Saleh, hinggalah ke Gasing Indah dan Taman Seri Sentosa. Malah ada sebahagian dari lembah pantai yang mungkin tak ramai tahu adalah sebahagian dari Kuala Lumpur, iaitu Seksyen 16. Ada sebahagian dari Seksyen 16 itu adalah Seksyen 16 Kuala Lumpur, bukan Seksyen 16 PJ. Jadi kita akan berusaha berkhidmat dengan lebih baik, insya-Allah, bagi seluruh warga lembah pantai. Dan saya tahu dalam saya berkhidmat sebagai menteri, support dah sampai, alhamdulillah. Terima kasih Izhar. Terima kasih datang ya Izhar. Terima kasih support datang. Bagus hari datang. Terima kasih. Jadi ini orang kanan, ya, ada orang antara yang paling penting. Tapi kita akan berusaha untuk pastikan prinsip yang kita pegang bagi lembah pantai ialah pembangunan yang mampan, yang tidak mengetepikan mana-mana pihak. Kita perlu bersikap adil. Keadilan itu adalah meletakkan sesuatu di tempatnya, yang mana sama ada sebuah masjid, surau, kuil, sama ada rumah kampung, rumah teres, pangsapuri, PPR, kondominium, sama ada kawasan bangsa South Mid Valley maupun yang lain. Semua isu-isu yang dihadapi menjadi isu-isu yang sangat-sangat penting kepada saya, bukan hanya dalam Jemaah Menteri tapi juga di Parlimen. Saya berharap kita akan dapat pastikan pembangunan yang kita akan saksikan, termasuk insya-Allah sekiranya Jemaah Menteri meluluskan, lembah pantai bakal menyaksikan pembinaan 5 stesen MRT di PPUM di bersebelahan dengan KL Gateway Mall, di simpang, insya-Allah simpang Pantai Permai Jalan Kerinci, di tepi KTM Pantai Dalam dan juga tepi Scott Garden, yang mana pembangunan yang pesat tidak akan menyaksikan mana-mana pihak tertinggal. Di lembah pantai kita juga merupakan antara yang terkedepan. Ramai mungkin yang mengingati proses pembangunan semula flat PKNS 4 tingkat Kampung Kerinci. Ni tuan-tuan dan puan, tadi saya bercakap tentang sarang, sekarang saya nak sentuh tentang rang undang-undang pembaharuan semula bandar ataupun undang-undang pembangunan semula bandar
yang mana terlintas di fikiran ahli-ahli Jemaah Menteri daripada tahun 2012 lagi, di mana kita perlu ada undang-undang khusus untuk memastikan pembangunan tidak mengetepikan hak pemilik. Antara lain dia berlaku sebab waktu pembangunan semula flat PKNS 4 tingkat, tidak ada undang-undang yang khusus untuk memastikan hak pemilik, termasuk orang macam Izhar itu merupakan seorang pemilik, haknya terjaga pada waktu itu. Tapi kita dalam proses untuk meneliti, janji saya sebagai seorang menteri dan ahli parlimen di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah rang undang-undang PSB ini tidak akan mengetepikan hak, tidak akan mengakibatkan seperti yang diura-urakan, yang dituduh oleh beberapa pihak, seolah-olah akta yang kami zalimi terutama orang Melayu tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Malah dengan adanya undang-undang ini, dengan adanya akta PSB ini, hak warga kota termasuk orang Melayu yang tinggal di kawasan bandar akan terjamin, akan terbina. Kalau tak ada akta lah, maka pemaju boleh bermaharajalela. Jadi kita nak pastikan pembangunan itu mampat, tidak diketepikan hak rakyat. Saya ambil kesempatan untuk menyentuh, sebagai Menteri Komunikasi, saya wajib memberi sedikit peringatan kepada semua tentang bahaya media sosial. Ramai anak-anak yang ada di sini pada malam ini. Pesan uncle, pesan saya, uncle lah ya, uncle, pesan uncle ialah jangan main TikTok. Oh, main TikTok tak? Ada main TikTok tak? Betul? Ada main, adik yang pegang yang tengah ni, ada main TikTok tak? Ada ya? Jangan main TikTok untuk anak-anak bawah 17 tahun. Anak saya pun diharamkan dari main TikTok. Dan saya mohon ibu bapa cuba tengok apa yang anak-anak kita tonton dalam media sosial seperti YouTube. Walaupun kita rasa tak jadi masalah, tapi tolong berhati-hati. Kadang-kadang apa yang disajikan itu mungkin tak sesuai untuk tontonan dan tangkapan anak-anak kita. Saya juga mohon supaya tuan-tuan berhati-hati dengan sebarang maklumat yang sampai, terutama melalui TikTok dan WhatsApp. Saya tahu ramai yang dapat maklumat melalui WhatsApp, tapi belum tentu apa yang sampai kepada kita itu adalah maklumat yang tepat, maklumat yang betul, maklumat yang sahih. Untuk mendapatkan maklumat yang sahih, sila rujuk media arus perdana seperti RTM, TV3, Astro Awani. Bacalah Sinar Harian, rujuklah Berita Harian dan akhbar-akhbar yang kita boleh anggap kredibel. Jangan baca, cari maklumat daripada Beautiful Nara, Bulan. Itu semua sensasi. Kalau nak tahu Presiden Presiden KLFA buat apa minggu lepas, bacalah Bulan. Ya, masuk liga, nak relegation tak adalah, tak ada. Ya, tapi Lido tak bagi. Jadi tolong hati-hati dengan sebarang maklumat yang kita terima. Kerana sejak 11 Februari 2025, menyebar bahan fitnah dan berita palsu adalah menjadi satu kesalahan